Assalamualaikum dan sahabat semua. Salam sukan untuk keluarga SK Natuna Mausin. Kami wartawan cilik anda dari DHTV melaporkan secara langsung dari Kejohanan Sukan Tahunan kali ke-49 tahun 2025. Kejohanan Sukan Sekolah Kebangsaan Datuk Damang Husin pada kali ini diadakan di College Vocational Melaka Tengah Bukit Katil, Melaka. Padang sukan hari ini bergetar dengan semangat kesukanan. Seawal jam 7.30 pagi, suasana sudah meriah dengan penampilan para kontijen rumah sukan. Sukan Tahunan Sekolah Kebangsaan Datuk Damang Husin. Langkah maju pantang menyerah, SKDDH takkan lelah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk memulakan majlis sukan tahunan Barisan guru-guru yang telah bertungkus lumus selama sebulan dan persediaan akhir. Malah dia juga membentuk sasiah diri semangat kesukanan dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan suka-cita yang merasmikan Hari Sukan Tahunan ke-49 Sekolah Kebangsaan Datuk Damang Husin. Langkah maju pantang menyerah, SKDDH takkan lelah. Padang ini medan pertarungan. Bersama saya ialah tetamu kehormat kita, Encik Muhammad Yani bin Ismail, Pengarah Operasi Japarun Dun Bukit Katil yang sudi hadir memeriahkan Kejohanan Sukan Tahunan kali ke-49 tahun 2025. Terima kasih kerana bersama kami, Tuan. Soalannya, Tuan, apakah pandangan Tuan terhadap penganjuran sukan tahunan seperti ini dalam membentuk murid yang cergas dan berdisiplin? Silakan, Tuan. Okey. Terima kasih kepada wartawan cilik kita. Sebagaimana yang kita tahu, sukan kejohanan yang dianjurkan ni dapat memupuk semangat kesukanan. Dia juga dapat memberi kesihatan kepada anak-anak. Dengan adanya sukan seperti ini dapat menghilangkan rasa anak-anak ni stres, tension di sekolah. Jadi dengan adanya sukan kejohanan ini akan dapat memupukkan semangat tolong-menolong antara satu sama lain. Baik, terima kasih, Tuan. Bagaimana cara seperti ini boleh memupuk nilai kasih sayang terhadap umat dan komunitas sekolah? Silakan, Puan. Terima kasih wartawan Husna, soalan yang hebat. Dan saya sebagai ibu bapa untuk murid SK Datuk Damang Husin sangat menyokong aktiviti anjuran sukan tahunan ini dilakukan sebab bagi mereratkan lagi hubungan antara anak murid, cikgu dan ibu bapa yang lain. Dan selain itu juga, dia memberikan kelebihan dalam sukan tahunan ni sebab kita dapat memupuk ataupun mencongkil bakat-bakat anak murid dalam acara sukan-sukan ni untuk menjadi bakal-bakal atlet-atlet negara. Jadi hubungan ini sangat penting untuk menghargai kekeluargaan antara satu sama lain. Echo through the night, a sea of strength, a wall of might. We dive, we fight, no turning back. Together we're blazing the winning track. SKDDH, we own the game. Fierce and proud, we'll state our claim. Every heartbeat, every roar. Together we're blazing the winning track. SKDDH, we own the game. Fierce and proud, we'll state our claim. Every heartbeat, every roar. Together we'll conquer forevermore. Blood and sweat we wear like crowns. The field's alive with roaring sounds. No change. Keseluruhan bagi sukan tahunan 2025 dimulai oleh Goa Husna dan saya Kishamni, wartawan cilik anda melaporkan semangat juang warisan gemilang. Jumpa lagi liputan akan datang. Sekian, terima kasih. SKDDH, we own the game. Fierce and proud we'll stay.